Poin ketiga ialah adanya perkataan rahiman. Apa arti tuan-tuan dan puan-puan? Wa imma perkataan ar-Rahman ataupun perkataan ar-Rahim, ia diambil daripada kata dasar yang sama. Dia punya word roots dia, kata dasar yang sama, ialah rahimah. Ulang suara sekali lagi. Wa imma ar-Rahman ataupun perkataan ar-Rahim, ia diambil daripada kata dasar yang sama. Apa dia? Rahimah. Habis tu Ustaz, dah ambil daripada kata dasar yang sama, kenapa hujung jatuhnya yang ni keluarnya ar-Rahman, yang ni keluarnya ar-Rahim? Tunggu dulu. Nanti Ustaz akan syarah. Dan syarahan itu kelak insya-Allah akan menjadikan kita rasa, ya Allah, puas hatinya aku bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita faham kan maksud rahimah tu dalam bahasa Malaysia? Kita ada dengar perkataan rahim ibu. Kita pernah dengar perkataan membina hubungan silaturrahim. Masya Allah. Ini semua adalah gambaran untuk menterjemahkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa rahim ibu itu dinamakan rahim ibu? Kerana si ibu ketika mana menyimpan embrio bayi dalam kandungan disimpan dalam rahim, dan dinamakan rahim itu rahim sebab si ibu pastinya akan menjaga anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Buktinya senang saja. InsyaAllah cubalah tuan-tuan dan puan-puan tanya ibu-ibu yang mengandung. Bahkan tuan-tuan, puan-puan lah, ibu-ibu yang ada dalam program kita pagi ini, imbas balik ketika mana anda mengandung. Ya Allah, seronok kan? Seronok macam mana? Okey, rasa muntah-muntah, rasa pening-pening, pergi jumpa doktor, doktor pun cek badan, kemudian doktor kata, okey, tahniah puan, puan positif. Bukan positif COVID ni, tapi positif bahawa puan ni pregnant. Pada masa itu, biarpun si ibu ni pada satu sudut yang lain tahu seawal bahawa dia mengandung, dia akan berhadapan dengan 1001 perkara yang tak menyenangkan dia. Dia akan berdepan dengan lawyer, dia akan berdepan dengan pening kepala, dia akan berdepan dengan muntah, dia akan berdepan dengan apa lagi alahan, dia akan berdepan dengan meroyan, dia akan berdepan dengan bad mood, dia akan berdepan dengan kesedihan, dia akan berdepan dengan stres. Sebab apa? Ya, itu tabiatnya orang mengandung kan. Tetapi percayalah, ibu yang matang tidak sesekali akan menggugurkan anaknya. Sebab apa? Kasih sayang kepada anak mengatasi lawyernya. Kasih sayang kepada anak dalam kandungan mengatasi stresnya. Kasih sayang pada anak dalam kandungan mengatasi alahannya. Sebab itulah kita perasan ibu-ibu yang mengandung, sekejap dia ambil tangan dia, ditepuk perut dia, bercakap dengan anak dia. Ni ustaz ni bukan bombastik bercakap tajuk ni ya. Ustaz Hafizah Musa lah 7 orang anak dan 4 yang telah gugur. Jadi Ustaz tahu ragam seorang perempuan bila mengandung. Ambil tangan, letak kat perut, tepuk perut. Nah, baby buat apa ni? Umi sedang tunggu baby ni kat luar. Padahal kita nampak perut tu kadang-kadang bergolak ke sana, bergolak ke kanan, bergolak ke kiri, ditendang kanan, ditendang kiri. Tapi tak. Tetap si ibu ni happy. Kenapa? Inilah dia keajaiban yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada naluri ibu yang mengandung. Maka selayaknya rahim itu dinamakan rahim perempuan. Untuk membungkus anak dalam kandungan. Sebab apa? Ditatang, dipupuk dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Maka dengan itulah summiyar rahim, rahimah, dinamakan rahim itu sebagai rahim. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan perkataan lain namanya silaturrahim. Jom kita balik raya jom kita balik kampung pada hari raya nanti untuk kita bersilaturrahim dengan kaum keluarga kita. Apa makna silaturrahim? Pengikat kasih, pengikat sayang. Jadi semua perkataan-perkataan ini induknya
akar bahasanya diambil daripada perkataan rahimah, dan perkataan rahimah itulah yang menjadi tonggak kepada kalimah sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah dan yang Maha Penyayang.